Kami kan dah lama bersama. Dan saya harap sangat yang dia akan kembali macam dulu. Dan dia akan ingat saya. Dan kalau boleh, saya nak dia kembali penakut sebab dah selalu sangat dia masuk hospital. Saya cuma tolong dia dengan kes ni je. Okey, kalau macam tu selesaikanlah kes ni secepat mungkin. Saya ingat lagi dulu. Masa awak nak muntah tengok mayat. Masa awak kena buli dengan Burhan. Masa tu saya fikir kerja tu akan membahayakan nyawa awak. Tapi sebenarnya tak. Tapi sekarang bila saya tengok awak, saya rasa macam inilah kali terakhir yang saya akan jumpa awak. Dia memang kerja aku, kan? Ya, Sofia. Tu je yang awak fikir. Tapi kenapa dia fikir awak dari sekolah Sri Setia? Memang dia pun. Saya rasa dia salah sangka pasal awak, Malik. Abang awak yang sekolah Sri Setia. Bukan awak. Dia ingat awak ni Kara Musa ke? Mungkin. Tapi aku perlukan dia untuk tolong dalam kerja aku ni. Apa salahnya? Apa salahnya? Awak tak rasa ke awak menipu dia? Tak, aku tak menipu dia pun. Aku tolong dia dan dia tolong aku. Dahlah tu, Malik. Tak payahlah buat benda ni. Tak baik. Awak pula suka je melayan. Kenapa pandang macam tu? Pandang macam mana? Macam kau nak hirit dia dengan rantai, lepas tu kau nak pukul sampai mati. Macam itulah. Kita kalau pandang orang yang kita cinta yang sibuk sangat nak pandang orang lain. Itulah, aku pergi dulu. Aku dah kerja. Malik. Boleh tak awak jangan nak masuk campur dengan hal dia? Fikirlah ada orang lain yang sayang awak, yang masih lagi fikir pasal kehidupan awak.